panjangkan doa, semoga jiwa ini terus tabah. Sesungguhnya saat yang terindah hanya sementara, yang terpahat dalam diri hanya kenangan dan nestapa. Tak rela ku turutkan hati, menyesali apa terjadi. Andainya begitu suratannya tertulis di azali, biarlah walaupun ku sepi, sedih pedih dikhianati, aku kan tetap terus mengorak langkah perjalanan ini. Sesungguhnya saat yang terindah hanya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Afzan Aidil Rahmat. Bagi pihak Aidil Afzan, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada sahabat kita Tuan Haji Rosli bin Ismail yang akan bersara pada tanggal 8 Mei 2025. Saya mendoakan supaya Haji Rosli terus berbahagia bersama keluarga, dan setinggi-tinggi terima kasih ke atas khidmat bakti yang dicurahkan selama ini dalam mendidik anak-anak warga IPG Campus Tengku Afan Ahsan. Terimalah serangkap pantun dari saya. Pohon rendang di tepi perigi, burung tempua membuat sarang. Jasa Tuan Haji Rosli dikenang setiap hari. Selamat bersara, hidupmu terus gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia yang diraihkan Haji Rosli Pesyarah Kanan Unit Pendidikan Jasmani Kesihatan. Merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Rosli yang telah banyak mencurahkan khidmat bakti dalam bidang pendidikan secara umumnya, dan jika diturutkan hati memang berat untuk melepaskan beliau pergi, tetapi apakan daya, sudah tertulis suratan ilahi. Saya doakan agar Tuan Haji Rosli sentiasa dirahmati, diberkati dan meneruskan kehidupan selepas persaraan nanti. Doa saya ikhlas untuk Tuan Haji Rosli sahaja, semoga bahagia di dunia hingga akhir. Selamat sayonara, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk memberi sepatah dua kata sempena majlis meraihkan persaraan kami lah. Saya Cik Muhammad Kamal dan Tuan Syed. Untuk pengetahuan semua, saya mula berkhidmat pada 1 dan 1 tahun 1990, dan insya-Allah saya akan menamatkan perkhidmatan saya pada 7 hari bulan 5 2025, hari terakhir lah tu. Dan saya berkhidmat di sektor awam ataupun dalam perkhidmatan awam selama 35 tahun. Seterusnya saya nak ucapkan pada rakan-rakan pesyarah yang tinggal nanti terus sukses menjaga unit PJ ni dan PJ Co. Dan kepada pelajar-pelajar, anak-anak didik, saya ucapkan semoga terus sukses juga dalam kuliah, dalam
kerja-kerja harian dan seterusnya dalam perkhidmatan. Akhirnya, jika ada salah dan silap saya sepanjang kita bersama, ampun dan maaf dipinta. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mewakili UNICO Kurikulum dan PJK mengucapkan terima kasih di atas segala jasa bakti Tuan Haji Rosli sepanjang berkhidmat di IPG Afzan ini, dan juga mohon maaf sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin menyinggung perasaan Tuan Haji, dan juga kami mendoakan supaya Tuan Haji sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dan juga sentiasa dalam keadaan ceria selepas ini. Itu Haji, good luck. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Haji Rosli Ismail, saya ingin mengucapkan selamat bersara, dan ingatlah bahawa kita telah lama bersahabat, berkawan, menempuh kehidupan betul-betul bersama-sama, dan berbahagialah sepanjang kehidupan walaupun telah bersara. Terima kasih. Selamat bersara Tuan Haji Rosli, semoga sihat selalu, bahagia menjalani hari-hari persaudaraan, bahagia bersama keluarga dan dikurniakan kesihatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada Tuan Haji Rosli, saya ucapkan selamat bersara. Saya minta maaf kalau ada salah silap selama saya berkhidmat di Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan ini. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji banyak memberi ilmu sedikit tentang pendidikan jasmani dan kesihatan. Saya kata selamat bersara Tuan Haji Rosli, semoga sihat selalu dan ceria selalu. Bye-bye. Bersara Encik Rosli, terima kasih atas segala tunjuk ajar sepanjang saya berada di IPG Dipis. Semoga Encik Rosli sentiasa sihat dan menikmati alam persaudaraan dengan sebahagia yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syamimi binti Muhammad Nur Amin, dan saya Siti Aisyah Amarin binti Muhammad Rosli, mendoakan semoga Tuan Haji panjang umur, murah rezeki dan bahagia bersama keluarga, dan semoga Tuan Haji sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah selalu. Jadi, selamat bersara Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azrin daripada SK Tan Sri Ghazali Jawi, Geri Perak. Saya nak ucapkan selamat bersara buat pensyarah kami Encik Rosli. Semoga Encik sentiasa berbahagia bersama keluarga tersayang. Bye Encik. Hai, saya Adara. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Rosli kerana mengajar kami. Tahniah dan selamat maju jaya Encik. Bye. Assalamualaikum, saya Syafra, guru daripada SK Bukit Beruntung. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Rosli dan semoga bahagia selalu. Bye. Assalamualaikum, saya Nurul Nazira binti Zairi ingin mengucapkan selamat bersara buat Encik Rosli. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik kerana telah beri banyak tunjuk ajar, nasihat, teguran kepada saya sepanjang saya belajar di IPG, sepanjang saya praktikum dan juga intern. Saya doakan supaya Encik sihat selalu, bahagia dengan keluarga tersayang. Encik enjoy lah Encik, selamat bersara. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafika, cikgu daripada SK Dengkir, batch PIA SMP ambilan 2018. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Rosli dan juga Encik Kamal. Terima kasih atas ilmu yang telah dicurahkan selama ini. Assalamualaikum Encik Kamal dan Encik Rosli. Saya Rukman Hakim Ramdan, bekas pelajar Encik ambilan 2020-2024, dan tahun ini saya sedang berkhidmat di SK King George 5 berdekatan dengan Seremban jugalah. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Kamal dan Encik Rosli. Semoga hubungan kawan baik sentiasa kekal erat hingga ke akhir hayat, dan saya mendoakan supaya Encik Kamal dan Encik Rosli sentiasa dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang sangat baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan yang paling penting dipermudahkan sekali urusan agama dan urusan dunia Encik. Selamat bersara Encik. Assalamualaikum Encik Rosli. Ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga Encik dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati Allah, kaya dunia akhirat. Bye. Jangan lupakan kami. Mengucapkan terima kasih Tuan Haji Rosli. Selamat bersara. Yang paling saya juga bersama dengan pelajar-pelajar saya dan sama-sama dengan kawan saya ini, datang dulu dan UNICO PJ dan seluruh masyarakat UNICO. Pecah kelebihan Encik. Sekian.
Encik, apa yang Encik paling tak suka? Orang yang tidak menepati janji dan tidak menepati masa.